Okay, welcome back to YouTube channel Jam. Hari ni aku nak sambung video RSY105 aku. So video sebelum ni aku dah payung korang macam mana aku upgrade daripada 65 ke 70 jack 1.2mm. Okay, spek full Tobaki. Okay, alhamdulillah motornya masih sihat. Aku start kejap lah kejap je. Memang perform. Bagi aku exhaust ni memang dah sesuai sangat dengan spek ni. Okay, jadi aku memang tak nak ubah sangat. Cuma malam ni aku nak try keluar. Okay, sebab ramai yang komen minta aku try run GPS ni. Okay, dekat sini aku nak claim dulu sebelum aku nak run. Okay, motor ni spek 70mm, jack 1.2. Kalau ikutkan stroke RS, dia lebih rendah daripada stroke Y. Y 58.7, dia 57.8 tak silap aku. Jadi kurang 1mm lah, plus minus. Okay, kalau ikutkan spek dia ni sebelah-sebelah dengan Y dan single cam, dia kira dah jack 1.2 tu tolak satu, dia kira macam jack 0.2 saja. Kira spek 70mm, jack 0.2mm. Jadi sprocket yang aku pakai ni depan 16, belakang 31. Okey, asalnya aku nak pakai 30. Tapi RS punya rem, korang tahu dia punya hub sprocket dia ni, dia besar. Bila besar, nak turun sprocket kecil lagi, dia akan sangkut tau kat sini. Jadi benda ni kita kena fikir cara lain lah. Andai kata nak turun sprocket, ataupun cara lain memang terpaksa pakai swing arm Y15 dengan sport rem Y15. Itu je jawapan dia. Okay, jadi hari ni sebelum aku nak test GPS, ada benda yang aku nak try ubah lah, adjust. Sebab aku masih takut lagi nak fly motor ni. Sebab dia punya suspension dia, depan belakang ada kurang sedap sikit lah. Okay, depan ni memang aku pakai suspension RCB. Suspension ni tak ada masalah. Cuma hari tu kita orang ada adjust sikit, nak bagi dia punya rebound tu cun. Tapi disebabkan kita try and error, mungkin minyak dia terlebih. Jadi dia agak keras sangat lah. Okay, kalau ikutkan dia ada lagi, nampak tu, dia boleh main tinggi juga ni. Okay, bukannya rendah sangat, nampak. Boleh main lagi. Standard macam Y aku, okay je. Tapi dia agak keras. Jadi mungkin nak kena buang minyak sikit ke, ataupun nak adjust main dia sedap sikit lah. Okay, lepas tu belakang. So aku main lowered. Mono aku pakai SWAM nya size 213mm. So memang lowered. Korang tengok macam ni, memang gambaran dia macam okey, tapi bila duduk dia akan jadi rata tau. Jadi korang tak pernah lagi nampak video aku duduk dia nampak rata. Jadi korang tengok kat sini kesan dia nampak exhaust ni. Exhaust ni nampak dia berlekuk, bengkok. Sebab apa? Dia tersangkut, dia terkena ni shaft ni. Kau bayangkan lah, bila aku duduk dia turun agak mana. Bila aku duduk dia turun agak ni. Maknanya rendah lah, memang rendah gila. So mono aku nak tukar mono yang tinggi sikit. Mono daripada Tokahi ni ada saiz 218mm. Okay, cuma ini mono biasa je, dia tak ada adjustable ke apa, botol gas ke apa, tak ada. Dia pekak biasa macam ni je. Tunjuk korang lah. Okay, ni aku tunjuk korang ni mono dia. Ni mono Tokahi. Okay, Tokahi ada keluarkan mono SYM yang saiz dia 218mm. Tapi kosong macam ni. Tapi okey sikit lah daripada mono yang aku pakai ni. Dia dah berlipat dah. Dia memang dia dah rapat-rapat sangat dah. Nampak tu, gelung dia dah rapat-rapat sangat. So dia punya rebounce dia dah tak cun. Okay, so dua benda ni kita akan adjust. Dan yang semestinya minyak hitam aku akan tukar lah. Minyak hitam memang aku pakai rock oil saja. Okay, ni rock oil 1050 semi synthetic. Okay, dia ada Easter Guard, Gesso MA2. Okay, yang ini memang sesuai lah untuk yang korang yang nak motor sedap-sedap, bawa smooth. Aku memang recommend kalau korang pakai rock oil. Okay, aku pakai semi bukan fully. Kenapa? Sebab motor ni dah modi. Jadi aku kerap tukar minyak hitam, tak ikut tempoh. Jadi kalau aku nak pakai fully tu pun boleh, semi pun boleh, tak ada masalah. Kecuali motor standard yang korang pakai je. Kadang ada orang nak pakai fully sebab dia nak lajak 20 kilo, 15 kilo. Macam aku tak. Kita selalu buka-buka pasang. Bagi aku semi pun tak ada masalah. Okay, okay, ni RS bila kau nak keluarkan mono belakang ni, dia adalah skru dia jenis yang dia punya pengikat dia tu, dia mati tau. Diikat kat body. Macam Yamaha kebanyakannya dia nut dengan bolt dia. Jadi kau boleh ikat kiri kanan kan, dia senang. RS tak, dia satu arah saja belah sana, masuk sini. Belah sini dia mati. Contoh kau tengok
So cover set dia atas dia memang satu kan. Bila kau nak buka tepi ni, nak tunjuk. Tu. Nampak benda tu. Skru tu nak buka. So ni mono RCB, korang tengok dia dah rapat dah geng. Gelung dia dah rapat sebab dia terlampau lowered. Bila terlampau lowered 213, aku terpaksa pusingkan dia nak bagi dia keras tau. Nampak tak aku pusing, nampak? Dah ke bawah dia punya pemusing dia tu. Nak bagi spring dia keras. Kalau tak, memang tak boleh. Lagi teruk dia sangkut. Okay, korang tengok mono yang Tokahi ni aku pakai, gelung dia ikut standard macam RS lah, lebih kurang. Dia kecil, jadi dia tak sangkut pun body ke kanan. Tapi yang aku pakai sebelum ni, yang RCB ni, memang gelung dia besar, gemuk. Piston dia pun besar. Tapi saiz dia tak sesuai lah, 213 ni rendah sangat. Nampak tu, kesan sangkut kat body. Okay, so sekarang ni tak ada sangkut kat body lah, cun-cun lah. Alright, so dah settle lah aku buat belakang ni semua. Sub semua kita dah adjust. Monoshock pun dah adjust. Dan ketinggian ni dah ok. Cuma rebound tu nanti dah test bawa pun kita tahu dia sesuai tak sesuai. Sekarang ni fork the plug. Jadi aku dah buka dia punya inner ni. Ok, ni fork dia kau nampak duduk dalam ni. Memang aku dah potong habis dah inner dalam ni. Tak ada masalah. Cuma dia sangkut ni je. Corner-corner pun tak ada masalah. So kita nak buang minyak sikit kiri kanan. Okay, sebab dia agak keras. Nak bagi dia lembut sikit dia main. Dan kalau sempat nanti next video mungkin aku akan kongsi korang yang aku akan potong tengkuk RS ni. Okay, nak bagi dia lowered sikit. Dan motor ni jatuh parking geng. Habis patah. Calar sikit tepi ni. Jatuh parking memang perit geng. Dia dah ada kotor. Kau tengok mal padu mak. Dia tekan dengan tangan dia. Okay, ni nut dia sebenarnya tak jadi buang minyak. Buang nut ni dia mal tambah gitu. Ni tebal juga nut ni. Lebih kurang 1 inci tebal dia. Ni nut dia. Nut magnet. Dia memang duduk dekat bawah lapik spacer untuk ni fork kau. Jadi kita akan buka sebelah satu lagi. Dia dah ke atas saja. Meninggal Mirulun. Yes. Miru. Tak lagi. Tak lagi. Dah lepas. Ni. Tunggu sikit. Lembut sangat. Lembut sangat Dia macam tak sampai dekat dia punya bound dia. Dia tak sempat sampai. Ataupun kena aku duduk dia tinggal sikit je. Ataupun dia kena rendah sikit. Right, so ni minyak hitam yang masa aku pergi Penang hari tu. So aku dah bawa pergi kerja hampir seminggu juga yang ni. Sebab aku pakai sebelum ni masih sama, aku ikut 1.2 liter. Setakat ni aku tak dapat rasa lah apa problem dia. Mungkin aku akan kurang sikit pakai 1 liter 50 ml macam tu. Nanti aku akan tambah sikit. So aku akan buang 150 ml. So macam biasa, hitam raw oil Guardian ni, ini yang kita akan pakai untuk test mesin nanti. Terjamin memang smooth dan sedap. Pak 10.50. Okay, so Tokahi punya mono ni aku dah try bawa tadi. Tak boleh geng. Dia punya rebound dia ni terlalu lembut tapi dia cepat naik tau, laju. So memang tak boleh. Memang tak sedap. So tak boleh pakai. Jadi aku terpaksa tukar mono lain. Yang ini mono Espada. Okay, yang sebelum ni aku pakai, okay, yang kau tengok video-video aku sebelum ni aku pakai 213 ni, yang RCB ni. Ini 213mm. Okay, memang lowered. Lepas tu RCB ni memang mantap. Dia punya piston dia gemuk, gelung dia pun gemuk, nampak sampai sangkut body ni. Okay, so sekarang ni aku pakai yang Tokahi ni, tukar 218, maknanya tambah 5mm daripada yang 213 ni. Tak boleh geng. Dia tinggi sikit, tinggi jugalah, tapi dia punya bounce dia tu tak boleh. Memang tak boleh. Ini kalau pakai fly memang terbang, melingkup, silap boleh jatuh. Bahaya. Jadi untuk mendapatkan keselesaan untuk test GPS malam ni, aku nak pastikan fork depan mantap dengan exhaust belakang mantap. Maksudnya suspension tu tak ada gangguan langsung. Okey. Yang ini Espada punya brand. Aku tak pernah pakai Espada punya brand. Ini aku pakai. Okey, saiz dia 215mm. Okey, ni 215. Asal tadi 213. Lepas tu kita tukar 218, tak ngam. Ini 215.
Dia tengah-tengah. Maksudnya dia 2mm lebih daripada yang sebelum ni. Okey. Ni. Warna biru. Okey, gelung dia ni lebih besar daripada yang Tokahi punya, tapi lebih kecil daripada yang RCB punya. Gelung dia. Piston dia pun sama. Ni confirm dia lebih mantap daripada Tokahi punya. Tokahi punya nampak macam biasa je. Dia macam mono biasa, tak boleh adjust, tak boleh apa. Ini adjustable geng. Preload semua keras, lembut, tinggi rendah, boleh adjust. Okay, fork depan memang dah mantap dah geng. Mantap gila dah. Aku dah try langgar bonggol-bonggol punya, memang cun-cun dah. Okay, tinggal belakang je. Alright. Okay, ni 3 jenis mono yang aku pakai dalam satu malam untuk cari keselesaan untuk Honda RS aku ni. Okay, ni nampak nak cari aerodynamic, korang tengok 213 ni beza dia 215, 218. Aku harap 215 ni memang dah mantap gila. Okay geng, mono dah siap pasang. Aku rasa ni mantap. Korang tengok ya, aku check dia punya dia turun ni. Tengok ya. Nampak. Mantap. Okay, so kita boleh adjust dia hard sikit. Dia ada berapa step ni, banyak step. Kanan ni lebih sikit, kurang sikit. Oh, ni mantap bang. Ini memang mantap. TikTok. Okey, posisi ngam ni Rol. Posisi mantap. Spoiler kita dah buka. Cap ni okey, tapi masalahnya lubang angin ni aku tak puas hati. Boleh buat handle tu goyang tau. Ni, nak buka cap. Okey, aku dah set up GPS punya GoPro sini. Meter aku ni memang rosak geng, memang tak nampak. Hari tu dia ada nampak sikit, kali ni memang dah gelap langsung lah. Okey. Alright, so dah settle tadi. Kita try GPS. Tapi sebelum tu aku nak beritahu korang, okay, hari ni punya setup aku rasa mono ni paling cun sekali. 215mm yang aku pakai Espada. Okay, dia punya rebounds, dia punya rasa, dia punya serapan exober dia memang mantap lah. Aku recommend sangat. Kalau korang nak main lower RS swing arm standard, pakai 215 ni memang mantap. Tapi depan kena potong macam aku lah. Okay, potong T dia. Okay, bagi aku ini memang mantap dah. Dah tak ada mono lain dah aku boleh pakai dah. Saiz 215 ni memang cun-cun untuk main lower RS. Okay, cuma seat ni aku nak cari yang rata lagi lah. Okay, korang tengok, dia memang tip top. Okay, jadi settle dah tadi part mono semua. Setting ni memang dah ngam dah. Aku suka setting ni. Okay, kita try GPS tadi 1 kilo dapat 174 GPS. Okay, bagi aku ni kategori lulus. Sebab dia 70. Okay, jack 1.2 kalau RS. Kalau Y sebelah ikutkan stroke dia kurang 1, dia kira macam 70mm. Jack 0.2 kalau nak bandingkan dengan Y. Okay, dan kita pakai exhaust cutting standard, bukan exhaust open.
Okay, macam korang tahu, kalau pakai exhaust cutter standard, jangan nak mengharapkan power lebih. Dan kita try 1 kilo tu pun kita main angin sendiri geng. Jalan lurus, tak ada turun, tak ada naik bukit. Ni betul. Okay, main angin sendiri. Dan aku recommend gila korang pakai clutch lifter ni. Pakai ni memang mantap. Clutch tak ada gigi-gigi lah. Tapi korang kena pandai adjust lah. Tengok kalau dia terlebih, lay sikit. Okay, jangan sampai dia tertekan sangat kat mangkuk tu. Memang mantap. Jadi sprocket kita pakai depan 16, belakang 31. Untuk sprocket ni, itu aku pergi ride ke Penang, memang sedap. Sebab aku main angin spek-spek besar, SMR 74 Jet 6, 72 Jet 7, 76 Jet 8 pun ada. Okay, memang dapat main angin diorang. Tapi akhirnya aku kena tinggal lah. Okay, sebab CC motor ni 230cc. Okay, macam korang tahu, bore sebenarnya kalau nak ikutkan dengan stroke, pengaruh stroke sebenarnya lebih hebat daripada pengaruh bore, iaitu piston. Stroke ni jet road lah lebih sedap sebenarnya. Siapa yang selalu main jet road dengan upstroke bore, dia akan tahulah dia punya rasa bila jet road tu. Jadi geng, dengan kelulusan try tadi, sekejap aku start ni, aku tunjuk korang. Motor masih mantap. Okay, spek ni aku pakai daripada hari tu, semenjak siap kita pergi ride ke Penang. Okay, 800 km, memang pantai habis. Okay, tengok. Sampai balik pada Penang, kita try GPS lock throttle lagi, masih sihat, tak ada leaking, tak ada apa. Mana yang tak percaya tu, daripada awal dulu aku buat memang ada yang kecam, cakap takkan jadi. Macam mana minyak hitam nak lalu lah, motor akan jam. Tengok, tak jam pun, motor dah siap dah. Dah macam-macam spek aku buat dah. Elok. Ni kira uji kaji yang kedua ni, memang dah lulus sangat dah. Okay, jadi korang nantikan untuk spek seterusnya. Aku dah beli crankshaft Bosner J4.5, okay, untuk Honda RS. Dan aku akan cari blok 72mm Superhead 2528. Yang itu kita akan cari power betul-betul lah. Aku akan pakai exhaust open. Okay, sebabnya aku rasa memang syok main RS single cam ni. Okay, jadi saranan aku, mana yang PM aku kata nak buat single cam tu, boleh datang bengkel. Okay, aku tak asut korang yang twin cam ni jadi single cam. Maksud aku, ada yang orang sampai nak jual RS single RM800 pun ada. Okay bang, daripada kau nak jual RM800 tu, baik kau buat single cam. Macam aku ni, nak bawa hari-hari pun selesa. Okay, nak cari barang sangatlah banyak. Enjoy. Okay, baru aku rasa feel main motor, main RS ni. Okay, jadi mana yang tanya aku macam mana nak lower, potong side stand semua, dekat YouTube aku ada share. Kau boleh tengok kat TikTok pun ada. Okay, macam mana aku potong tongkat, main lower, nampak? Cunan rendah dia, nampak? Rendah gila Okay, jadi geng, itu saja aku nak share untuk episod kali ni. Semoga korang sihat selalu. Okay, dan jangan lupa untuk follow akaun TikTok dan juga Instagram Dakjam. Okay, subscribe. Alright geng, ciao.